Pada masa kini, isu keselamatan barangan peribadi pelajar di dalam kelas semakin membimbangkan, khususnya di sekolah yang mengamalkan sesi persekolahan pagi dan petang. Perkongsian penggunaan kelas antara dua sesi ini menyebabkan pelajar terpaksa meninggalkan barangan seperti buku, alat tulis dan peralatan pembelajaran tanpa pengawasan, sekaligus meningkatkan risiko kehilangan atau kecurian. Oleh itu, satu projek inovasi yang dinamakan Neolog telah dibangunkan. Sebuah loka pintar yang diperbuat dari kayu, plywood dan dilengkapi sistem modul RFID serta paparan LCD. Bolehkan pelajar menyimpan barangan peribadi dengan lebih selamat melalui penggunaan kad RFID sebagai kunci akses. Pernyataan masalah. Projek ini diwujudkan bagi mengatasi masalah kehilangan barang peribadi dalam kalangan pelajar. Barang-barang peribadi sering berisiko hilang, rosak atau diambil oleh individu tanpa kebenaran akibat ketiadaan tempat simpanan yang selamat dan teratur. Situasi ini bukan sahaja menjejaskan keselesaan pelajar, malah turut memberi kesan terhadap aspek keselamatan dan kesihatan mereka. Oleh itu, sistem loka yang lebih selamat, moden dan mudah digunakan perlu dibangunkan bagi membantu menyelesaikan masalah tersebut. Objektif projek Neolog adalah untuk menyediakan sistem loka yang selamat dan sistematik bagi kegunaan pelajar. Selain itu, projek ini bertujuan mengurangkan risiko kehilangan barang peribadi melalui penggunaan teknologi RFID sebagai sistem kawalan akses yang mudah, pantas dan berkesan. Di samping itu, projek ini membantu pelajar menyimpan barang peribadi dengan lebih teratur dan selamat, serta mendedahkan mereka kepada penggunaan teknologi elektronik dan inovasi yang selaras dengan keperluan pembelajaran abad ke-21. Bahan dan komponen elektronik bagi memastikan sistem loka pintar ini. Beberapa komponen elektronik telah digunakan seperti Arduino Uno sebagai pengawal utama sistem, model RFID RC522 untuk mengesahkan akses serta kad RFID sebagai media pengesahan pengguna. Selain itu, motor servo digunakan untuk mengawal mekanisme kunci, manakala paparan LCD 16x2 12C berfungsi untuk memaparkan maklumat sistem kepada pengguna. Breadboard pula digunakan bagi memudahkan sambungan litar elektronik dan penggalan kuasa daripada power bank digunakan untuk membekalkan tenaga kepada keseluruhan sistem. Bahan fizikal yang digunakan dalam projek ini ialah plywood dan kayu. Plywood digunakan sebagai badan utama loka kerana lebih kukuh dan mudah dibentuk, manakala kayu digunakan sebagai rangka songkongan bagi memastikan struktur loka lebih stabil dan tahan lama. Beberapa alatan turut digunakan sepanjang proses pembinaan projek ini. Pemutar skru digunakan untuk memasang bahagian loka dan komponen tertentu, manakala gergaji digunakan untuk memotong kayu mengikut ukuran yang diperlukan. Selain itu, soldering iron dan timah bateri digunakan untuk menyambungkan komponen elektronik dengan lebih kemas dan kukuh. Komputer atau laptop pula digunakan untuk menulis dan memuat naik pengaturan acaraan Arduino ke dalam sistem. Proses pembinaan projek reka bentuk loka. Proses dimulakan dengan mereka bentuk loka mengikut saiz yang sesuai. Kedudukan pintu serta susunan komponen elektronik dirancang dengan teliti bagi memastikan sistem kelihatan kemas dan mudah digunakan. Pemasangan komponen elektronik, komponen seperti relay, LCD dan buzzer dipasangkan pada kedudukan yang telah ditetapkan. Sambungan dilakukan menggunakan wire jumper dan proses solder dijalankan bagi memastikan sambungan lebih kukuh serta sistem berfungsi dengan stabil. Pengatur caraan sistem, Arduino diprogramkan untuk membaca kad RFID yang digunakan sebagai akses utama. Sistem juga diprogramkan untuk memaparkan maklumat pada LCD serta menghasilkan bunyi buzzer sebagai tanda pengesahan akses. Ujian dan penambahbaikan. Selepas pemasangan selesai, sistem diuji bagi memastikan loka hanya dapat dibuka menggunakan kad RFID yang sah. Beberapa penambahbaikan dilakukan untuk meningkatkan tahap keselamatan serta kebolehpercayaan sistem supaya dapat berfungsi dengan lebih baik. Kelebihan inovasi. Inovasi kami mengurangkan risiko kehilangan dan kecurian, memudahkan kawalan akses guna RFID serta mempunyai reka bentuk kemas untuk sekolah. Ia juga galakkan pembelajaran berasaskan projek dan dedahkan pelajar kepada teknologi automasi dan pengatur caraan.
SDG 4, pendidikan berkualiti. Projek dialog membantu mengembangkan kemahiran abad ke-21 dalam kalangan pelajar melalui penerapan teknologi, kreativiti dan penyelesaian masalah. Manakala SDG 9, industri, inovasi dan infrastruktur, dialog memperkenalkan penggunaan sistem automasi, berdasarkan teknologi RFID dan kunci elektronik dalam persekitaran sekolah. Akhir sekali, SDG 11, bandar dan komuniti mampan. Projek ini menyumbang kepada pembentukan persekitaran sekolah yang lebih selamat, teratur dan mesra pengguna melalui sistem penyimpanan yang lebih selamat dan moden. Dengan pelbagai kelebihan yang ditawarkan, dialog mempunyai potensi besar untuk diteruskan penggunaannya di institusi pendidikan serta ditambah baik dari masa ke semasa agar selari dengan perkembangan teknologi dan keperluan pendidikan di masa hadapan. Selain membantu mengurangkan risiko kehilangan atau kecurangan barangan, dialog turut berfungsi sebagai platform pembelajaran yang memberi perendahan kepada pelajar tentang teknologi elektronik, automasi dan inovasi digital. Projek ini juga mampu memupuk minat pelajar terhadap bidang STEM serta menggalakkan pemikiran kreatif dalam menyelesaikan masalah harian. Secara keseluruhannya, dialog merupakan sebuah inovasi yang praktikal, kreatif dan berimpak tinggi dalam meningkatkan keselamatan barangan peribadi pelajar di sekolah, terutamanya bagi sekolah yang melaksanakan sesi persekolahan pagi dan petang. Penggabungan teknologi RFID dan paparan LCD menjadikan sistem ini lebih cekap, selamat, moden serta mudah diguna.